Okey. Kita kembali lagi. Untuk menu penggunaan BBM, iaitu alat bantu mengajar. Okey, untuk alat bantu mengajar yang kedua yang cikgu gunakan adalah Quizizz. Jadi macam mana untuk kamu menggunakan Quizizz? Yang pertama adalah tekan sahaja kepada pautan Quizizz. Okey, bila kamu tekan kepada pautan Quizizz, maka kamu akan memasuki halaman utama Quizizz yang memerlukan kamu meletakkan nama untuk memulakan permainan. Okey, macam biasa untuk halaman Quizizz ini, yang pertama adalah kamu perlu memasukkan nama. Masukkan sahaja nama penuh atau nama singkat kamu supaya cikgu tahu bila kamu sudah selesaikan permainan ini. Okey, bila kamu dah meletakkan nama kamu untuk memulakan permainan, maka akan muncul di sini nama yang kamu gunakan dalam permainan inilah. Okey, bila dah selesai, kamu boleh tekan kepada start game untuk memulakan permainan. Okay, ini adalah antara contoh soalan. Terdapat 10 soalan kesemuanya dalam Quizizz, maka apa yang perlu kamu buat adalah selesaikan kesemua 10 soalan ini untuk mendapatkan mata yang diperlukan. Okey. Okey, ini adalah antara rumusan. Apabila telah kamu selesaikan semua permainan, maka akan muncul di sini peratusan yang kamu jawab, sama ada berapa peratus daripada 10 soalan yang kamu betul. Okey, setakat ini sahaja perkongsian cikgu untuk manual penggunaan Quizizz. Cikgu ucapkan selamat maju jaya dan selamat mencuba. Assalamualaikum.